Saya bersama Dayang Zara Humaira Rizki. Saya nak tanya satu soalan, boleh tak? Boleh. Okey. Apakah perasaan anda selepas menyertai karnival sukan dan permainan kali ini? Saya berasa sangat seronok dan bangga terhadap rakan sepasukan saya. Kerana pada hari ini saya melihat kerjasama mereka sangatlah bagus dan berkomitmen. Terima kasih. Hai kawan-kawan. Hari ini saya dengan Ian Jensen Suban. Saya ada pertanyaan untuk dia. Pada pendapat anda, apakah cabaran yang sukar dalam perlawanan pada pagi ini? Cabaran yang paling sukar pada pagi ini ialah cuaca yang sangat panas dan terdapat pemain-pemain yang hebat di tim lain. Terima kasih. Itu saja. Alhamdulillah, karnival sukan dan permainan ini telah berjalan dengan lancar. Tahniah diucapkan kepada semua pasukan yang telah menunjukkan semangat kesukanan yang tinggi. Semoga karnival ini terus menjadi medan mencungkil bakat pelajar SMK Sepau. Jumpa lagi dalam rancangan seterusnya hanya di Sinaran TV.